Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, 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 wow. Burung. Aduh, burung ni. Alhamdulillah, cuaca baik untuk kita pulang di tepat pada waktunya. Selalu petang kan hujan je, tapi hari ni cuaca baik, kita boleh lah. Sebab selalu aku balik malam kan. Itu yang ada video siang, ada video malam tu. Oh yo, nombor plate dia SF32Q. Oh my god, that's so smart bro. Style bro. Kucing, tepi kucing. Aku nak lalu SPE lah petang ni. Kita try tengok lah. Tapi jalan jam tu. Tapi oh yelah, sebab aku keluar awal, selalu sini dah jam lah. Oh, depan tu dah jam lah. Oh, bahaya je kereta masuk-masuk macam ni kan. Tambah pula kita laju, so kena hati-hati lah. Bismillah. Cilap. Baik bang, gelek sikit. Kita pun nak gelek juga. Selalu kita ke kiri kan, kita balik. Kali ni kita nak naik SPE, lepas tu kita sambung suka. Kalau tak jauh sangat lah, rasa macam jauh. Mantap. Ke tepi semua, ke tepi. Mantap. Sebentar. Aduh, Alphard. Sebab SPE ni ada view sikit. Bolehlah tunjuk korang view. Allahu Akbar, tak tahu pula aku SPE jam macam ni. Ini first time tu aku lalu sini. Like legit, seriously first time bro. Wow, Porsche. Topang lalu. Kita kena ambil tengah. Tengok belakang, cun. Sebab dia nak turun ke highway tu, jam tu. Sebab SP ni highway dia tinggi tau, so view lawa sikit. Jangan ada yang masuk ke kanan, sudahlah time kona-kona ni. Kan kita nak turun Bukit Bintang. Dia nak sampai rumah kau berapa ni tu? Naik motor lah, janganlah naik kereta. Okay, kan betul? Tak jam dah. Semua nak turun bawah. Barulah boleh laju sikit. Panas ni. Minyak ada. Aduh. Tapi jalan dia tak rata lah. Aku tak pernah lalu ikut sini. Kita corner dulu. Awak bro.
tangan sikit. Lawa. Thumbnail. Mantap. Malas nak drop gear tu. Jam. Lawa babe. Look at the view guys. Tengok. This is Kuala Lumpur lah. Ni menara apa? Merdeka orang mana dia? Bukan, ni PNB. Kita tahu je lah. Sebab jarang daripada sini aku ke sana. Faham tak maksud aku? Simpan bro. Kamu bergeser tak pasal-pasal. Dah lah pakai slow macam gini ya. Aduh. Turun sebelah ni. Aduh. Oh, dia mungkin nak buat malam ni kot. Malam ni baru nak buat. Semalam dia dah buat sebelah tu. Tinggi dah ASP ni. Wapah. Corner U tu. Depan ni korang tajam. Lah dia turun sini ke?
Aduh, kenapa tak terus? Alah, aku kena U-turn lah. Aku salah jalan lagi. Kambing. Salah percaturan lah, geng. Sepatutnya aku turun kat Setiawangsa ni. Aduh. Ni dah nak kena menghadap jam sini pula. Komen tobal lagi lah. Dia punya splitter tu, splitter. Sobut pun payah. Oi, panjang rambut abang ni. Lurus je. Biarkan gelora melanda hati. Kalau macam ni gayanya, dia memang tak nak bagi jalan ni. Biarkan bisikan merintih. Begitulah suratan cinta, insan bercinta. Aduh, memang silap percaturan lah. Aduh, kambing. Tak nak kono lalu sini pula. Biarkan gelora